Amy, Mama dengan Papa mana? Mama dengan Papa pergi jumpa doktor. Kau tak kerja ke hari ni? Next week Amy start kerja. Kak, kenapa ni? Amy, aku banyak sangat berjahat dengan kau. Tapi kau sanggup datang tengok aku lagi kan? Kak, kenapa cakap macam tu? Amy tak pernah benci kakak. Kimi mana? Dia dekat office. Dia ada datang tengok aku tak? Dia mesti benci dengan aku kan? Kak, Amy, ada tak Mama dengan Papa cakap apa-apa pasal aku? cakap pasal apa? Kau tahu aku mengandung kan? Kenapa ni? Saya tahu awak mesti tengah fikir pasal Alisha kan? Awak rasa patut tak Mama demakan buah pinggang daripada Kak Ellie? Susahlah saya nak cakap awak. Mungkin Mama rasa itu yang patut dia buat untuk anak dia kot. Kenapa? Kau tak setuju? Bukan tak setuju. Cuma saya sedih lah awak. Saya harap bila Mama dah berkorban macam tu, Kak Ellie dapat berubah. Dah lah awak. Kalau itu keputusan Mama, kita hormat je lah keputusan dia. Okay? Emilia tak dekat pejabat ke, Pak? Emilia pergi rumah Mama dia. Mana Mama tahu? Dia telefon Mama lah bagi tahu. Kenapa dia tak reti call Kimi sendiri bagi tahu? Kimi asyik nak melenting, nak naik angin je. Macam mana dia nak bagi tahu dengan Kimi? Kimi cubalah cakap elok-elok, bincang elok-elok. Jangan pandai nak melenting je. Kimi tak sangka lah dia sanggup buat macam tu. Jadi, Kimi dah nekat tak bagi dia buat ujian tu? Pa, kalau Emilia nak buat ujian tu, bermakna dia dah bersedia nak dermakan buah pinggang dia. Kalau Papa setuju ke? Kalau untuk kebaikan, apa salahnya Kimi? Lagipun diorang tu kan ada hubungan. Kalau nak harapkan penderma lain tu kan susah. Lama. Pa, Kimi balik dulu. Kimi, Awak tengah fikir Emilia nak derma buah pinggang dia ke? Sampai bila agaknya Emilia nak berkorban untuk Alisha, Pak? Kita doakanlah yang terbaik untuk Alisha.